Sebelum tidur, baca doa apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Betul. Tapi ada satu lagi doa yang sangat special, yang kalau kita baca sebelum tidur, dan kalau kita ditakdirkan mati time tidur tu, kita mati dalam keadaan fitrah dan Allah ampunkan semua dosa. Wah. Lagi-lagi ramai orang mati dalam tidur sekarang ni. Ya, betul. So kalau nak Allah ampunkan dosa, baca satu doa yang Nabi ajar, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan menyerahkan segala urusanku kepadamu. Siapa yang baca doa ini sebelum tidur, dan kalau dia ditakdirkan mati pada malam itu, dia mati dalam keadaan fitrah dan diampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya-Allah, sahih tu. Sahih. So kadang-kadang seram juga mati time tidur ni. Ya bang. Lagi-lagi kalau tak sempat bertaubat. Betul, So Ustaz. kalau nak masuk syurga, nak diampuni, baca doa ni sebelum tidur. Simple. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Tak tahu bahasa Arab, baca terjemahan dia. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan serahkan segala urusanku kepadamu. Sebab kita ni kadang-kadang tak ada daya dan kekuatan. Kita hamba yang sangat lemah. Betul. Hamba yang sangat fakir dan miskin. So sebelum kita tidur tu, kita doa, Ya Allah, aku serahkan segala diri aku padamu. Bukan sekadar diri kita je, Urusan kita. urusan kita pun aku serahkan pada Engkau, Ya Allah. Masya-Allah. Itu bentuk perhambaan dan kerendahan hati seorang hamba. Masya-Allah. Dan Allah sangat suka benda tu. Sebab itulah kalau mati malam tu, kembali pada fitrah dan diampuni dosanya. Nak doa yang best-best, ada dalam buku 100 doa taubat ni. Oh, dalam buku ni ada? Ada. Dalam ni ada 30 doa taubat daripada Al-Quran dan 70 doa taubat daripada hadis Nabi SAW. So total 100. Total 100. Wah. Harga teka berapa? Kalau dah 100, RM100 lah Ustaz. Ramai komen dapat around RM10 dan ke bawah. RM10 je. Murah. Masya Dan Allah. ada yang dapat 1 sen. Lagi masyhur. Rezeki. Cuba tekan beg kuning.